Ini laman yang kita orang buat tu hari ni. Hari ni kan kita orang ada kat Kuala Selangor. Rumah ni kita orang buat berdua je, aku dengan Mat ni. By the way, rumah ni dah tahun lepas tau kita orang buat, tapi tahun ni baru nak post. Selepas pandang lah rumah ni, nampak macam dah siap je kan. Sebenarnya rumah ni belum siap. Tuan rumah ni beli artificial grass ni, lepas tu pasang sendiri, tapi dia tak berapa nak rata. So tuan rumah ni panggil kita orang untuk cantikkan laman rumah ni. Korang nak tahu tak, kat Kuala Selangor ni banyak monyet. Besar-besar pula tu monyetnya. Tengok tu, siap makan bekal lagi tu. Itu mesti bini masakan tu. By the way, rumah ni ada tanam pokok. Kita orang tanam pokok heliconia. Dekat rumah ni memang dah ada planter box, tapi planter box ni kosong, tak ada pokok. So kita orang tanamkan lah pokok heliconia dekat sini. Lepas tanam pokok tu, kita orang pasang rumput. Lepas tu dah siap lah untuk rumah ni. Lepas dah siap tu, kita orang terus balik ke? Tak, mestilah tak. Kan awal lagi. So balik tu kita orang terus pergi mancing. Kuala Selangor ni kampung aku. Benda balik kampung weh, takkan lah terus balik. Dah sampai sini mancing lah dulu. Ni aku mancing dekat area port yang aku selalu mancing tu. Tengok ni, dah dapat dah seko. Kat sini memang banyak ikan dia, cuma kadang-kadang makan, kadang-kadang tak. Lepas aku dapat, tak lama tu abang Wapi pula dapat. Macam berjanji pula 2 ekor ikan ni nak makan sama-sama. So ni semua ikan yang kita orang dapat untuk hari ni. Aku dapat seekor je, yang lain ni semua jorang yang dapat ni. Sampai ke malam kita orang mancing, tapi okey lah kan, ada hasil juga.